Podcast. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat datang ke Borak Berdua Podcast. Dia comel kan? Banyak main lah. Okay. Okay guys, so basically sebelum ni kita dah start dengan our podcast. Dan waktu tu kita bercakap mengenai rumahku, syurgaku, more tu macam kisah rumah tangga. And then episod yang kedua kita bersama dengan Kak Sarina. Kemudian kami buat persiapan haji. Lepas haji memang lamalah sebenarnya podcast tu tak diteruskan. And baru-baru ni saya cakap dengan suami, jomlah kita teruskan. Kita just borak berdua. Apa-apa topik je. Mungkin topik yang tengah rancak ke ataupun any kind of topik yang kita boleh discuss dan kita boleh bincang berdua. So memandangkan sekarang ni adalah musim haji, ramai yang sedang buat persiapan untuk menunaikan haji dan alhamdulillah kami berdua pun dah berkesempatan menunaikan haji pada tahun lepas dan kami terpanggil untuk kongsikan perjalanan haji kita. So alhamdulillah ramai juga ada di antara sahabat kita, ahli keluarga kita yang bakal menunaikan haji. Jadi hari ini basically topik kita adalah perkongsian perjalanan haji, tapi kita fokus kepada mereka yang bakal menunaikan haji bersama dengan travel agency di bawah pengelola jemaah haji ataupun tabung haji, iaitu PJH. Okay, sebab kami berdua alhamdulillah diberikan peluang, Allah berikan peluang untuk bersama dengan Jet Travel pada tahun lepas, pada tahun hadapan awak nak pergi lagi tu. Okay, so jom. InsyaAllah, amin. Jom kita mulakan dengan soalan saya yang pertama untuk suami saya. Namanya siapa? Kenalkanlah diri dulu. Nama saya Suami Akmal. Sayang. Saya Farih. Farih? Farih cukup lah. Farih Hamshi. Farih Hamshi. Okay, baik. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada Zewar Said untuk baju abaya saya yang comel ni. So, siapa-siapa nak boleh check it out. Alright, jom. Yeah. Boleh kita? Okay, so jom. Persiapan fizikal dan juga mental. Untuk persiapan mental dan juga fizikal untuk kita menunaikan haji. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemput saya. Jauh saya datang. Okay, persiapan kalau kita ni based on kita orang punya pengalaman ataupun kita orang punya perjalanan lah. Persiapan dia bukan sahaja mental dan fizikal, dia juga adalah memerlukan persiapan ilmu. So sebelum persiapan fizikal ataupun mental, kita perlu sediakan persiapan dari segi ilmu. Dari segi mana? Kita kena faham, kalau kita bercerita tentang haji, walaupun orang siapa-siapa yang pernah pergi umrah ataupun dah biasa pergi umrah, haji a little bit different. So ia memerlukan ilmu bagaimana perjalanan manasik haji itu sendiri. Okay. So bila kita tak payah cerita detail kat sini sebab kita bukan nak bercerita ataupun berkongsi mengenai perjalanan tu sendiri, hukum hakam haji tu. Tapi dia ada berkait rapat dengan persiapan mental dan fizikal. So in order for us to mempersiapkan diri dengan mental dan fizikal, kita kena faham, kena ada ilmu manasik haji itu sendiri. So kita kena persiapkan diri kita dengan ilmu perjalanan haji supaya kita tahu bermula daripada mana, pakaian kita macam mana, ke mana kita kena berada pada bila, berapa lama, apa boleh buat, apa tak boleh buat. So itu sebab tu dia mula-mula ilmu pasal manasik haji, ilmu pasal hukum hakam haji dan ilmu berkenaan perjalanan PJH tu sendiri. Setiap PJH mungkin sedikit berbeza dengan PJH yang lain. Because
Ada yang akan pergi mengambil hari tarwiyah. Hmm. Ada yang akan terus ke Arafah. Ada yang akan duduk di Aziziyah. Hmm. Ada yang akan pergi ke Arafah daripada hotel Mekah. So semua benda tu ada perbezaan dia, ada perbezaan dari segi perjalanan dan mungkin akan efek dari segi persiapan Hmm. fizikal, mental dan juga kelengkapan sebenarnya. Juga kena mengena dengan kita nak buat haji apa. Haji ifrad ke, haji tamattu ke, Mhm. haji kiran ke. So Hmm. semua benda tu berbeza-beza. Apabila kita faham ada ilmu tentang manasik haji, perjalanan Hmm. haji, hukum hakam haji dan kita ada pengetahuan ataupun diberitahu dah faham perjalanan yang diatur oleh PJH ataupun diatur oleh tabung haji. Hmm. Faham? So, bila dah ada Planning tu. planning tu, bila dah ada ilmu baru kita boleh buat planning kita. Hmm. Kita dah tahu berapa hari kat sini kita boleh buat planning makan macam mana, planning uh, kelengkapan kita macam mana, planning nak rehat macam mana, planning nak beribadah macam mana. Hmm. So itu semua berkait rapat. So, Okay. Macam you sendiri kalau fizikal apa yang you buat? physical, saya rasa masa kita dapat tu, physical health at that time memang Okey kurang, lah. dia macam tak aktif sangat lah. Yes. So start daripada dapat SMS daripada tabung haji tu, Hmm. so kita start lah. Kita start brisk walking, kita start kontrol makan, Mhm. Jaga makan jaga makan, kita start cut sugar, kita dah start all the healthy habits lah. Mm-mm. Uh, Betul? and ada juga yang kita tak sempat buat tapi Mm-mm. we were planning to, sebab saya nampak ada orang dia buat training dipanggil heat training sebab dia Oh, dia buat tengah sebab panas tengah panas. Faham? Sebab haji musim panas, Mm-mm. kita kena berjalan tengah panas. So Betul? dia nak biasakan diri dia. Dia husband and wife my friend tu dia buat heat training lah. Faham? Mana tiap-tiap minggu dia akan ada heat training. Tengah hari Di dia orang jalan. turun daripada office tu jalan. Jalan tengah Hmm. panas. Faham, faham. Memang betul pun masa kita jalan dekat dari Mina nak ke Melontar tu memang panas lah. Seminar. Daripada Mina nak ke Melontar tu untuk pertama kalinya kita nak melontar selepas manasik haji semua tu memang panas. Dan perjalanan lebih kurang 3.5 ke 4 kilometer waktu tu. But dengan barang-barang lagi, kan banyak nak kena Itulah. bawa. Itu pun sama juga sebab masa kita kursus haji tu memang ustaz dah cakap dah. Nanti kalau pergi Arafah tak payah bawa banyak barang, kan bawa apa yang perlu sahaja. Sebab ustaz kata berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas, ramai bila berjalan tu nanti dia akan buang satu, dia akan tinggalkan satu barang sebab dah tak larat sangat nak bawa banyak barang. Tapi itulah saya cuba tu kurangkan macam rasanya macam bawa tak banyak tapi bila jalan bila berjalan daripada Mina tu macam banyaknya barang dengan kerusi lagi dengan payung lagi payung bawa payung dengan kerusi duduk saya tak bawa saya bawa kerusi lipat dengan beg lagi kan penuhlah barang waktu berjalan tu but alhamdulillah I managed to carry everything sampai depan hotel dan ustaz pun pesan juga sebab nanti bila kita dekat Arafah kita akan ada banyak makanan yang you all boleh ambil simpan tapi tak perlu pun kan sebab benda tu semua akan memberatkan lagi beg kita insyaallah makan cukup semua cukup insyaallah tak perlu risau tak perlu Okay. bimbang. So point tu tadi, Mm-mm. sebab tu kita memerlukan ilmu, Mm-mm. perancangan Mm. dan persiapan. Sebab kita tak boleh juga tak bawa barang-barang langsung untuk Betul. especially nak pergi berwukuf Mm-mm. di Arafah Mm-mm. dan nak bermabit di Muzdalifah. Mm. So there are certain things yang diperlukan. Contoh, kita orang lupa bawa selimut. Oh ya. Sebab alhamdulillah PJH kita orang buat dia blast the aircon. Dia kuatkan aircon. Dia minta kontraktor kat sana dia bayar lebih ke we don't know wallahualam. Tapi the aircon was Khemah very kita orang very ya Allah. very very
kuat, blast. full blast, especially at night sebab dia in preparation for tomorrow. Tomorrow, betul. During the day Panas. panas sebab musim panas. So malam tu sejuk, tapi malam tu lah kita nak rehat, kita nak rehatkan diri. So kalau sejuk Tak boleh susah tidur pula nak juga. tidur. Saya So siap message yang pinjam ihram you bawa berapa? Dia pun bawa satu je. Aduh. so all those things relate lah. Dia tak boleh plan ikut orang lain punya experience. Dia kena tahu, kena tanya PJH tu, kena tahu perjalanan dia, kena tanya macam mana keadaan dia. So at least boleh plan sedikit sebanyak lah. So daripada Hotel Aziziah tu, masa briefing apa semua, bukan nak salahkan PJH sebab ni adalah arrangement daripada Saudi, kontraktor Saudi, iaitu Muassasah Saudi. Dia kontraktor service provider Saudi yang buat untuk semua jemaah haji. So ini adalah di luar kawalan PJH. Tapi bila diorang diberitahu dan diorang beritahu kepada jemaah ni, bila nak pergi ke Arafah, bas akan datang depan hotel. Tapi sebab masa tahun yang kita pergi ni, dia kawalan ketat sebab dia nak stopkan illegal punya jemaah. So dia banyak sekatan jalan, dia banyak collaboration dengan berbagai-bagai agensi di Saudi. So and diorang ni, antara diorang ni tak bercakap. Diorang dapat instruction, okay, kau jaga kawasan depan hotel ni, Jalan Aziziah ni, kau jaga kat sini, jangan bagi orang masuk. So sampaikan kontraktor haji muassasah tu sendiri pun tak boleh bawa masuk bas. Betul. So kita dah prepare ni, semua jemaah dah prepare barang-barang untuk pergi ke Arafah. Dengan Muzdalifah and then sampai ke Mina. So barang banyaklah juga dengan bagnya, dengan diberi trolinya, ada yang bawa trolinya, ada bawa kursinya. So bila tiba-tiba nak naik bas tu, mutawif cakap okay, bas tak boleh datang dekat dengan hotel. So kita kena berjalan lebih kurang 200 meter untuk naik bas. Dan bas kat sana pun tak boleh tunggu lama sebab dia blok jalan. Betul. So semua kena berlari lah, nak kena tambah, nak kena kejar bas tu lah. So dengan membawa barang tu. So itu adalah cabaran masing-masing lah. Mungkin bayar mahal pun belum tentu dapat kesenangan, bayar murah pun belum tentu dapat kesusahan. So betul? Itu semua kuasa Allah. So bila dah sampai dekat Arafah tu, satu tadi macam tak ada selimut lah. Kedua, bagi orang yang especially badan besar ataupun orang yang badan besar ke kecil ke tak kisah, tapi yang susah nak tidur, yang memerlukan bantal yang proper ke ataupun depends lah, tengok kepada masing-masing. Macam mana kesenangan untuk tidur, untuk rehat. Ada setengah orang letaklah macam mana pun, dia tidur je. Macam saya. Kecuali sejuk tu dah memang tak boleh tidur. Tapi ada orang ni dia susah nak tidur, dia berpusing-pusing sana, berpusing-pusing sini, dia tak boleh tidur statik, dia kena bergerak-gerak sikit, sekejap dia nak menirap, sekejap dia nak mengiring, sekejap dia nak terlentang. So sebab bila sampai di Arafah tu, space yang diberikan cukup-cukup je. Rasanya panjang dia dalam 6 kaki, lebar dia 2 kaki setengah. 2 kaki setengah. 2 kaki je kot. 2 kaki je. 2 kaki. Rasanya 2 kaki je. Lebih kurang 2 kaki. So itu sahaja space yang diberikan untuk tidur, untuk bantal. Ada bantal nipis satu. Dan untuk letak beg. So semua kat situ je. Tak ada ruangan lain. So kena tahu. So boleh plan nak bawa banyak mana. Macam Akmal tadi, dia bawa kursi lipat. Dia bawa kursi lipat. Tak, you bawa kursi yang healing. Bawa kursi healing. Dia bawa kursi healing. Saya tak bawa sebab saya bawa yoga mat. Sebab saya dah biasa, senang sebab saya suka yoga mat ni yang tebal. Supaya senang saya nak solat pun lutut tak sakit. Nak duduk lama berdoa ke, nak solat lama ke, nak beriktikaf ke, dia lembut. So tak sakit. So alhamdulillah sebab saya bawa yoga mat, saya bolehlah pakai yoga mat yang di-rollkan tu jadikan batal.
Tapi mungkinlah susah sikit nak bawa bila berlari nak naik bas tu apa semua. But that is part of what you comfortable with lah. Mm-mm. And then juga bila dah sampai di Arafah tu, kena plan untuk nak rehat. Sebab kita nak kena tahu kita sampai pukul berapa dekat situ. Berapa lama kita ada sebelum sampai waktu wukuf. Mm-mm. Sebelum waktu wukuf tu kena buat apa lagi? Kena persiapkan apa? Ada tak program-program lain? Ada tak ibadah-ibadah lain yang perlu dia buat? Mm-mm. Sebab macam kita orang bila diajar waktu wukuf tu, Mm-mm. selepas solat jamak takdim, Mm-mm. kosa jamak takdim, jamak tamam, Tak. jamak tamam. Tamam. Jamak tamam, jamak takdim, Zuhur dengan Asar. Lepas habis tu, itu adalah waktu berdoa apa semua. And then lagi mustajab adalah selepas Asar. Mm-mm. Kan? So, kena plan lah. Daripada sampai malam tu, sampai pukul 8 ke, pukul 10 ke, pukul 12 ke. So, dah sampai tu nak buat apa dulu. Mm-mm. Kan? And then malam tu adakah nak bangun tahajud? Ada tak program untuk bangun tahajud? Mm-mm. Kalau tak nak bangun pun kena bangun. Sebab tempat tempat kita tidur tu adalah tempat untuk dibuat solat. Mm-mm. So benda-benda tu semua kena tahulah, kena check dengan PJH. Mm-mm. So because itu akan impact, itu akan effect how, when and where kita nak rehatkan diri. Betul. Sebab kalau tak cukup tidur malam tu, Esok siang esok letih, siang tu dah mengantuk. benda lain dah macam-macam. Mm-mm. And then bila dah masuk waktu Zuhur apa semua, Mm-mm. tak boleh dah nak rehat. So you akan jadi ngantuk. So rugilah. Wukuf adalah haji. So masa wukuf tu lah doa yang paling mustajab. Mustajab, betul. So you kena plan semua benda tu. And then macam masa kita orang pergi musim panas, tabur haji keluarkan instruction or direction. Cakap sebelum asar tak boleh keluar kemah sebab panas sangat, sebab dah ramai orang heat stroke. So tak boleh keluar. Betul. So kena plan untuk berdoa dalam kemah. Mm-mm. So bila boleh keluar, kat mana nak pergi? So bila you tahu program lepas asar bila boleh keluar tu, bila PJH boleh bagi jemaah keluar, then you kena tahu kat mana you nak pergi. Sebab you nak kena cari bawah pokok lah, nak kena cari yang berteduh sikit lah. Berteduh sikit ke, ataupun you nak duduk dengan, sebab macam kita orang tu Maulana dia ada sesi yang di mana Maulana Helmi sendiri akan lead pimpin doa. Waktu mustajab tu lah. Dia betul. ada bagi-bagilah waktu ni untuk sendiri, waktu ni di-lead oleh Maulana. So nak kena tahu juga kat mana pemimpin doa tu berada, dekat ke jauh, dengar ke tak dengar. Semua benda tu lah. So kena plan betul-betul. And then bila duduk tu nak kena pakai apa? Nak kena pakai payung ke? Nak kena pakai kerusi ke? Nak kena duduk ke? Masa tu pun susah jugalah sebab pakai yoga mat. Yoga mat pun panas. Dia jadi lembek. Pakai kipas pun keluar angin panas. So benda-benda tu semua lah. Tapi itu pula dah buat planning apa semua. So kita kena prepare mental juga. But tapi sebelum tu kalau contoh you all planning untuk baca doa ke apa, saya suggest untuk you all print out doa tu dan jangan pakai phone ataupun iPad. Sebab nanti doa. Panas. Nanti benda tu akan panas dan you all takut dia ganggu phone dengan iPad, jadi kita dah tak boleh nak baca ataupun kita dah dah tak boleh lah. Maksudnya kita dah jadi kalut macam tu. So better you all print out lah. Macam sebelum tu. Kita cerita lebih pada doa tu, sebelum tu lupa pasal physical and mental, prepare mental. So mental ni it's always closely related dengan yakin dengan Allah ataupun berserah pada Allah. And then anggap semua itu adalah ujian Allah. Sebab apa? Sebab kita plan lah macam mana sekalipun, kita buat lah macam mana sekalipun, kalau Allah nak uji juga. And then kena ingat lah, Allah tak akan uji lebih daripada kemampuan kita. Kan? So benda-benda tu pun memerlukan ilmu lah. Betul. Tapi mungkin ada orang cerita aku okey je, aku tak fikir semua ni, aku okey je. Itu Alhamdulillah rezeki dia lah. Kita tak tahulah kan. Tapi ada orang yang prepare macam-macam tapi masih lagi diuji macam-macam. Itu pun
Itu dia dengan Allah. So kena terimalah semua benda tu. Ni usaha Ha. kita tau. Usaha Ha. kita ikhtiar untuk kita dapatkan haji yang terbaik sewaktu Hmm. kita kat sana. Sebab haji ni ibarat macam mana panggilan Allah yang macam semua orang nak, dan dia belum tentu kita banyak duit kita akan dapat. Faham tak? Belum tentu orang yang miskin pun dia tak dapat. Itu memang panggilan Allah. So kita usaha, ikhtiar sebanyak yang boleh. Kemudian kita tawakal lah pada Allah. Hmm. Hmm. So begitulah. So prepare mental tu, whatever you plan may go wrong. Betul? And then if it go wrong, just accept it, adjust it. Itu je. Mm-mm. Then lower your expectation lah. Ya. Even though dia normally yang pergi dengan PJH ni, dia akan rasa I have paid a Senang lot. macam tu. Dia bukan rasa senang. Mungkinlah ada yang rasa akan jadi senang sebab aku bayar mahal apa semua kan. But most of the people will think that, oh, I have paid a lot, I deserve. That is the word. I deserve better, I deserve good treatment, I deserve smooth process, smooth journey. Which no. The smoothness, the easiness of the flow of the process of the ibadah haji is not determined by how much you pay. It's between you and Allah. Betul. It doesn't matter you bayar banyak ke, you bayar sikit ke. Kalau Allah cakap senang, senang. Allah cakap you a VIP, VIP. Allah cakap you macam orang susah, macam orang susah lah. Walaupun you bayar 250 juta, 250,000 kan. So you have to accept that. And then don't compare yourself with other people. Tapi sebenarnya macam kalau ikutkan kan, macam kalau kan biasanya diorang akan buat mingguan, kursus haji mingguan sebelum ke kursus perdana haji kan. Kalau tak dapat ikut, tengok balik video-video yang lama dan baru kita akan faham perjalanan satu persatu. Dan untuk saya sendirilah macam jangan terlalu yakin lah. Sebab masa mula saya tak tengok pun, saya skip kan. But as a husband, dia knowing his wife very well. So yeah, saya tengok balik satu persatu video sampai habis. Memang tak skip, but yes, dia sangat-sangat membantu perjalanan haji tu. Alhamdulillah. Sampai kursus perdana kita dah macam, oh dah tahu dah ni. Sebab kursus perdana tu dia tak ajar daripada awal. Dia laju. Dia laju sebab satu hari kan. Dia laju dan whatever dia dah ajar mingguan tu dia sikit saja. So kalau kita tak tengok ataupun kita tak belajar yang mingguan, mungkin kursus perdana haji kita akan macam blur kan. Macam mana ni, apa ni macam ni. Macam tu lah. So yes. Okay. Alright, next. Kalau pergi jangan risau. Contoh kalau kita duduk kat Aziziah contohnya, dekat atas tu dia ada semi manual mesin basuh, but tak tahu mungkin tahun ni dia upgrade kan, we don't know, but kelakarnya waktu first kita nak pergi tu kan, saya macam macam mana nak pakai mesin ni. Sebab itulah saya kena pergi. Saya macam tengok dulu, tak apa, kita tengok dulu orang, perhatikan orang. Pula. Okay, hi. Okay, dah. So, kita tengok orang kan macam, oh macam tu. Bayangkan dia punya panasnya waktu tu, 15 minit kita sidai pun dah boleh kering dah baju-baju kita tu. Betapa panasnya. Dan Alhamdulillah lah, jadi baju kita pun cepat kering. So, setiap hari tu membasuh je, seronok je membasuh. Dan ramai je yang berbaik hati nak bagi sabun kan, nak letak sabun dekat situ. So, dia infakkan sabun siapa-siapa boleh pakai. Cumanya barang-barang waktu haji ni memang mahal lah. Memang mahal. Kalau beli, contoh kalau kita tak bawa daripada sini kan, kita nak beli kat sana agak mahal. So kalau boleh bawa lah daripada sini apa yang kita boleh bawa, apa yang penting kan. Satu lagi yang penting adalah cangkuk ais. Saya tak tahu sama ada orang lelaki guna ke tak, tapi orang perempuan sangat guna. Tak guna Oh, kita orang sebab banyak barang kot nak sangkut beg dekat situ kan. Cangkuk ais tu sangat berguna kalau nak pergi dekat Arafah kan, dekat Mina tu sangat berguna sebab kita tak ada tempat untuk sangkut. So yes, untuk orang-orang wanita sila bawa cangkuk ais. Okay, next. Kita dekat Aziziah, bilik berempat. Walaupun kita punya package kita minta bilik berdua, tapi dekat Aziziah kalau kita nak bilik berdua, kita kena tambah lagi lah. Kita kena additional cost lagi. Tapi for us, macam tak apalah.
Azizah kita campur lah. Kita bilik berempat. Dan bilik pun tak jauh, sebelah-sebelah je suami isteri. So mungkinlah you boleh share sikit sebab kita kalau ikutkan sebelum ni kita pergi umrah, tak pernah lagi lah bercampur, tapi di direzekikan you pernah pergi seorang dan I pun pernah pergi seorang dan kita berdua pernahlah merasa bilik bercampur. So far alhamdulillah. Dan antara salah satu doa yang memang saya doa adalah nak dapat roommate yang memudahkan, menyenangkan, samalah juga diri saya, semoga saya dapat memudahkan dan menyenangkan roommate saya. Alhamdulillah kami dikurniakan roommate yang sangat memudahkan, sangat menyenangkan dan mungkin kita boleh kongsikan ataupun you boleh kongsikan bagi mereka yang trauma ke takut ke anxiety ke campur-campur bilik ni. Sebenarnya macam mana you sendiri macam mana? You sebenarnya you pun tak suka kot bilik bercampur ke macam mana? I don't know. Sebab kita of Uh, course lah kita ada benda yang suka tak suka kan, but yeah. I think first kali is like you said, doa lah. Yeah. Doa and doa. Kedua, lower your expectation. Don't don't expect don't expect everybody is the same like you, Mm-mm. and lower your expectation and accept differences. Ada orang suka macam tu, orang suka macam ni, ada orang jadi macam tu, ada orang jadi macam ni. So, and bila you dah lower your expectation and you can accept differences, bila jumpa tu alhamdulillah, insya-Allah okey lah, you boleh Mm-mm. terima lah macam mana. But alhamdulillah, roommate yang kita dapat adalah roommate yang tenang, yang baik, yang Mudah okey, yang mudah Mm-mm. semua. Betul? Bila nak pergi tu, mentally I prepare myself from the view of kalau ada yang tak ngam Mm-mm. ataupun menyusahkan ke apa semua, take it as bonus pahala daripada Allah. Oh. Take it as ini adalah peluang untuk berkhidmat Mhm. kepada jemputan Allah, kepada Mm-mm. duyufur rahman. Faham? And then bila dah dapat peluang macam tu, insya-Allah adalah bahagian pahala kita daripada ibadah dia orang. Mungkin ada yang jenis tidur kena buka lampu. Uh-uh. So you mungkin you akan marah sebab you pun nak rehat Kita juga tidur kan. nak tutup lampu. Kita nak tidur tutup lampu, tapi Mm-mm. but you take it as you prepare your mental like tak apalah, aku suffer sikit supaya dia senang, supaya dia boleh beribadah lagi bagus. Kita tak tahu, Ya, mungkin doa dia lagi makbul daripada doa kita, betul? dan anggap kita ni sebagai pendosa. Mm-mm. So belum tentu doa kita dimakbulkan semakbul doa orang-orang yang lain tu yang Betul? menyusahkan hidup kita ni. Mm-mm. Mungkin ataupun mungkin bila disusahkan hidup kita, itulah Mm-mm. penyebab makbulnya doa. Faham, faham. So so itulah doa, lower your expectation, accept differences, and then prepare mentally in that sense lah. That Mm-mm. works for me. Ya, Uh, uh, InsyaAllah. InsyaAllah boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Kadang-kadang duduk berdua ni pun ada ujian juga. betul? Sebagai contoh suami kata dah nak pergi masjid dah ni tapi isteri tak siap-siap lagi. Macam tapi isteri nak suruh tunggu juga. Macam itulah contoh. Kan? You Okey. tak macam tu. I tak macam tu Masya-Allah tabarakallah. Betul Betul. Ramai saksi ni. Okay, last question. Any cabaran ataupun dugaan? Bukanlah cabaran, maksudnya ialah ada benda-benda yang contohlah macam I bagi situation macam I sebab kita kebetulan waktu tu kita adalah antara flight yang ujung-ujung. So waktu kita sampai tu memang dah ramai jemaah yang ada kat sana, memang dah ramai jemaah yang dah pergi Madinah, yang dah pergi yang dah buat umrah dan mereka mungkin waktu tu dah start sakit, batuk kan. So waktu tu kita dah dalam ihram dah sebab kita buat haji ifrad waktu tu. Sebab kita ada lebih kurang 2 minggu kan. 2 minggu. So 2 minggu lah kita dalam ihram. Seminggu. Seminggu 10 ke? hari. 10 hari. Tak Okay, sampai 10 2 hari. minggu. Okay, so dalam 10 hari kita dah start ihram daripada KLIA. Waktu tu dah tak boleh nak tutup muka orang wanita. Lelaki boleh pakai mask, perempuan tak boleh. So waktu tu terdetik dekat dalam hati saya macam, alah, macam tu kan, macam kenapa batuk kat tepi ni? Maksudnya macam itulah terdetik hati sebab kita selagi boleh nak jaga kesihatan, nak menuju haji ni, manasik haji ni berapa hari lagi ni. Jadi nak dijadikan cerita, selesai haji semua, saya ditimpa batuk yang sangat teruk lah, sangat dahsyat, sangat teruk, sampai ada yang keluar darah 2 kali tau pergi klinik, ulang alik ambil ubat tak jalan,
pergi beli ubat sendiri kat farmasi pun tak jalan. Ubat kalau tak silap masa pergi beli kat farmasi tu 120 pun rial pun bayar beli juga sebab nak sihat pun tak jalan. And then sampailah Madinah. Waktu tu saya tak cerita kat suami sebab saya takut kan. So waktu tu dekat Madinah saya sampai tidur pun letak tong sampah dekat tepi sebab asyik nak meludah je kan. Asyik nak ludah je, batuk-batuk ludah, batuk kering dia macam batuk kering. And then saya cakap macam tak boleh ni. So lepas subuh, solat sunat taubat, minta ampun ke Allah, immediately macam amazing. Immediately alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah sembuh. So ya. Yang memang teramat sakit dan perit sangat waktu tu. So itu adalah antara ujian yang Allah kata macam kata sangat kan walaupun terdetik saja tapi Allah ajarlah. Maksudnya cuba rasa. Macam tu lah kan. But alhamdulillah nasib baik terfikir ataupun nasib baik macam okay lah aku kena solat taubat ni. Macam tu. So you ada tak apa-apa peristiwa yang you tak cerita kat I? Yang you baru nak cerita sekarang? Manalah tahu ada benda yang you rahsiakan dari I. Tak ada. Serius ah? Alhamdulillah. Okay. It's a journey. Mm. But Alhamdulillah, Mm. I boleh terima lah. Sebab Mm. sampai kan I demam. Ya. Oh ya. Sebelum sebelum tu. Betul. I demam. Lepas tu Makan ubat pun macam tak jalan. tak jalan. Tiba-tiba dengan Maulana Lepas tu, cakap dapat pula sakit lutut. Ya. Masalah. Yalah, masalah inflammation lutut tu. Sakit lah. So, kena solat duduk lah apa semua. Pergi ziarah pun bawa kerusi. But Alhamdulillah, Allah lah bagi. Tapi based on preparation untuk menerima semua benda ni, terima sebagai mungkin itu adalah cara Allah nak suruh berdoa lebih ke, cara Allah nak bagi pahala lebih ke, tak tahu. Nak sedarkan kita. So Alhamdulillah dapat diterima lah. Walaupun bersusah payah macam tu, demamnya, sakit lututnya, all those things lah. Yeah. So and then of course tambah pula bila Maulana cerita Rasulullah pun demam sebelum buat haji apa semua. So macam this lega is lah. bukanlah lega tu lega lah, tapi it's like there and there juga yang Maulana cerita pasal benda tu kan. So macam terus terkena. Macam tu lah cerita dia. Betul. So perjalanan haji ni sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Setiap orang pengalaman dia, percayalah cakap saya, berbeza. Walaupun kami satu bilik ke, kami roommate ke, kami pergi tahun yang sama tapi pengalaman kita dua berbeza. Dan kita orang lah sangat-sangat menyarankan you all yang memang yang muda-muda, pergilah awal. Maksudnya, yelah kita pasang niat untuk pergi awal, seawal yang boleh. Sebab selagi mana kita ada tenaga, selagi mana kita mampu, insya-Allah doa dekat Allah banyak-banyak, semoga Allah permudahkan dan Allah panggil, Allah jemput kita untuk menunaikan haji insya-Allah. Dia kena yakin sebenarnya. Kan kadang-kadang sebab baru ni terbaca dekat threads kan. Dia kata macam you all pergilah haji muda-muda. Kalau pergi haji, kalau belum muasasah tak panggil, pergilah dengan package. Tapi sekarang ni package pun mula 60,000. Mahalnya dia kata macam tu. So memanglah mahal, tapi kalau kita boleh travel tempat-tempat lain, kan, kenapa tak ke rumah Allah, kenapa tidak menunaikan haji? Macam itulah. Macam kita dulu pun terfikir nak pergi tempat macam-macam, but at the end of the day kita rasa macam saving our money untuk haji dulu. Daripada pergi haji, dan it's up to you guys nak pergi mana-mana, kita pulang kan. Yang penting kita sampai dulu haji. And alhamdulillah juga kita berdua pun dah direzekikan untuk sampai ke tiga-tiga masjid. Sampai ke Masjid Aqsa, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jadi kita boleh set the target lah untuk kita sampai ke tiga-tiga masjid tu, and then kita pergilah explore ke tempat-tempat yang lain untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nasihat ataupun any wish untuk mereka bakal haji 2026, silakan. Best you. Kita orang yang excited. Nasihat ke apa ke is more on
macam cakap tadi, persiapan ilmu, persiapan perancangan, kenali diri, and then persiapkan diri untuk menjalani ibadah lah. Dan um, fokus on doa. Mhm. Doa sebelum, doa semasa dan doa selepas. Jangan tinggal. Doa, doa, doa dan doa. Banyakkan berdoa. Banyak berdoa sebelum untuk minta dipermudahkan. Dan bukan saja minta permudahkan, praktis doa apa yang betul-betul nak minta masa wukuf, masa haji. Mhm. And then masa wukuf tu sendiri doa betul-betul. Mhm. So cuba sedaya upaya untuk tidak membaca teks doa. Sebolehnya doa daripada hati, minta daripada hati, teks ke penulisan ke, sebagai guide ataupun peringatan untuk apa yang kita minta ataupun untuk flow. Dan bolehlah juga belajar adab-adab berdoa, Mhm. step-step berdoa supaya doa lebih mustajab. Kena puji InsyaAllah. Allah, kena selawat dulu, and then kena doa Istighfar istighfar banyak. banyak-banyak, and then doa bukan setakat untuk diri sendiri, doa untuk orang lain, doa untuk family, doa untuk jiran, doa untuk kawan-kawan, dan juga kalau paling power adalah doa untuk musuh. Itu adalah Wow. rahsia sebenarnya. Baik. So Orang hari yang tu you doa untuk musuh you? rahsia. Wow, okay, baik. So and then lepas habis tu pun, lepas dah selesai haji, teruskan berdoa. Teruskan berdoa sebab Allah ni, dia sebenarnya suka untuk mendengar manusia ni, umat ni, untuk meminta. Makhluk-makhluk dia ni untuk meminta dengan dia. Sebab tu kadang-kadang, kalau apa yang kita doa tu tak dapat lagi, mungkin tak dapat sekarang, mungkin dapat di akhirat ke, ataupun mungkin benda tu tak bagus ke, mungkin dia bagi yang lain ke, Mm-mm. ataupun paling-paling tak, take it as Allah nak dengar lagi kita punya rintihan. Allah nak dengar lagi kita punya meminta-minta tu. Mm-mm. Because ada satu ceramah ni, dia cakap doa itu adalah tali perhubungan kita dengan Allah. So kalau kita tak ada doa, putuslah tali tu. So kalau tali tu putus, kenapa tali tu putus? Sebab kita berhenti berdoa. Antara sebab kita berhenti berdoa adalah bila kita berdoa, kita dapat. Cuba fikir balik. Kita minta, ya Allah, aku nak kereta ni. Bila dah dapat, tak ingat dah. Mungkinlah ingat, Alhamdulillah dapat. Lepas tu, Mm-mm. 2 hari lepas tu bawa kereta Lupa. tu, tak ingat dah, ni Allah bagi. Oh, ni sebab aku dapat bisnes tu, dapat projek tu, dapat kerja ni, Faham? dapat bonus tu. Tak fikir dah, ni Allah bagi. Betul? Walhal, nak dapat benda-benda yang kita minta tu, tak perlukan semua benda tu. Itu adalah asbab je. So, kalau Allah nak bagi, bagi je. Without you tak ada kerja pun, Allah nak bagi, Allah boleh bagi. So sebab itulah kadang-kadang Allah tak bagi supaya kita terus berdoa. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, semoga adalah sedikit sebanyak sharing dapat memberikan manfaat untuk you all semua. And again, segala perkongsian kita ni adalah berdasarkan apa yang kami dah jalani dan kita hanya berkongsi sahaja. Semoga dapatlah sedikit memberikan manfaat untuk anda semua, insyaAllah. Jadi kepada semua bakal-bakal Duyufur Rahman 2026, kami ucapkan semoga semuanya dipermudahkan dari awal sehinggalah akhir, sehinggalah selesainya perjalanan haji kalian semua. Dan jangan lupa doakan kami semua di sini. Semoga kami juga dijemput Allah sekali lagi untuk menunaikan haji dan juga umrah, insyaAllah. So sehingga kita berjumpa lagi dalam Borak Berdua Podcast. Assalamualaikum. Bye.